KPDN menganjurkan convention Food Bank Malaysia selama 2 hari yang matlamatnya adalah untuk kita merintis transformasi untuk memastikan inisiatif Food Bank yang digerakkan ini jauh lebih bernilai dan bermakna. Yang antara lainnya kita mahu bahawa program Food Bank Malaysia ini menjadi pelengkap dan sokongan kepada ekosistem social safety net yang ada di Malaysia ini. Dan kita tahu pelbagai pihak NGO telah merintis program masing-masing food bank mereka secara berasingan, secara bersendirian. Dan di KPDN kita telah mewujudkan satu secondary food bank pada tahun 2019. Dan setelah 6 tahun kita menyedia program food bank ini melalui KPDN dan melalui sekretariat yang ada, kita memikirkan bahawa untuk menggerak ke depan bermula tahun 2026 ini kita perlu untuk melaksanakan transformasi dengan mengambil kira best practices, pengalaman, cabaran yang dihadapi dan oleh pelbagai stakeholders yang terlibat, rakan-rakan strategik utama. Dan antara aspek yang kita mahu supaya program food bank ini melihat kepada 2 komponen utama. Pertama, kita ingin menjajarkan program food bank Malaysia ini melalui komponen sustainability dan juga food security. Dan komponen yang kedua, bagaimana food bank ini fit in dalam aspek charity aid dan juga cost of living. Dan bagaimana juga yang paling penting, terasnya program food bank ini dapat kita gerakkan melalui konsep unity dan juga collective responsibility. Dan dapatan daripada convention ini akan dijadikan asas kerangka untuk kita menggubal ataupun menyediakan apa yang kita namakan sebagai Pelan Tindakan Food Bank Kebangsaan 2026-2030.